Hari ini kita bersama Dr. Marzuki, orang kanan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ramai berpandangan bahawa Bersatu ni mengkhianati PAS di Perlis. So boleh Dok mungkin terangkan apa sebenarnya terjadi dekat Perlis? Saya di peringkat awalnya tak tahu pun ada isu di Perlis itu. Kemudian baru dengar angin-angin lah. Katanya ada masalah dalaman parti PAS. Antara PAS sendirilah. Antara PAS sendiri. Jadi kita sebagai parti anggota PN ini, kita tak campur lah urusan dalaman parti kawan kita. Kemudian di satu peringkat tu dia jadi macam merebak. Sehingga melibatkan pihak istana. Okey. Katanya nak tukar menteri besar. Oleh pihak istana lah. Ya, dan melibatkan pertukaran menteri besar. Melibatkan itu kuasa raja kan. Peringkat parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada ketika itu timbalan Presiden Bersatu diamanahkanlah untuk menangani isu ni bagi pihak Bersatu. Bagi pihak PAS saya dimaklumkan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan Selesa Agung. Dan pada satu ketika itu Tan Sri Muhyiddin terima titah daripada Istana Perlis untuk menghadap Tuanku. Dan sesi menghadap itu kita dimaklumkan libatkan Presiden PAS sekali. Maknanya akan ada pertemuan lah antara Tuanku Raja Perlis, Tan Sri dan juga Tan Sri Haji Hadi untuk menyelesaikan isu ni. Kita rasa baguslah kalau ada pertemuan itu boleh diselesaikan lah. Tetapi pertemuan itu tak berlaku. PAS tak dapat hadir dalam sesi menghadap. Disebabkan respect juga dengan Tan Sri Hadi, Tan Sri Muhyiddin pun tak pergilah. Tak pergilah. Ya. Kemudian terima pula titah daripada istana supaya Bersatu menghantar cadangan nama untuk dilantik sebagai menteri besar. Ini permintaan Tuanku sendiri? Ya. Dan dimaklumkan Tuanku juga minta satu nama daripada PAS. Jadi bagi pihak Bersatu ini titah. Ya, jadi kita bersalah lah kalau kita tolak titah tu, kita sembah derhaka lah. Dia berilah satu nama daripada Bersatu dan satu lagi nama dia maklumkan daripada PAS kerana ini prerogatif raja lah. Kuasa melantik menteri besar ni kuasa raja. Kemudiannya Tuanku Raja Perlis melantik menteri besar daripada Bersatu. Ya, itulah timbulnya tuduhan-tuduhan kononnya Bersatu ni khianat. Ada ahli parlimen daripada PAS mendesak Tan Sri Muhyiddin supaya meletak jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional akan isu mengkhianati PAS di Perlis. Jadi saya pun rasa hairan lah. Kenapa pula dikatakan khianat? Satu Tan Sri Muhyiddin. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin tidak terlibat secara langsung dalam menguruskan isu di Perlis ini.